Masa telah tamat. Memorandum antara AS dan Iran telah luput tanpa sebarang perjanjian untuk menamatkan perang. Tidak mengejutkan, bukan? Jared Kushner bertemu dengan delegasi Hamas di Mesir. Sementara askar-askar Israel di barisan hadapan Gaza mengatakan pengganas sedang mengambil kesempatan terhadap peraturan pelibatan dan menguji gencatan senjata. Adakah kita sedang melihat tanda-tanda amaran satu lagi peristiwa 7 Oktober dan mengabaikannya sekali lagi? Dan dalam berita yang lebih baik, flotila yang menuju ke Gaza telah menghadapi satu lagi halangan secara literal. Selamat kembali semua ke Kuat di studio kami di Baitul Maqdis bersama panel saya yang hebat. Dan hari ini kita membincangkan perkara yang agak serius. 60 hari, siapa sangka? Sejujurnya, saya pun tak ingat bila jam itu bermula, bila ia berhenti. Sama ada ia bermula semula 2 minggu lepas atau seminggu lepas atau jika ia akan bermula lagi. Apa yang penting ialah tempoh ini sudah tamat hari ini. Apa maksudnya? Adakah sebenarnya satu perkara yang baik apabila Trump cuba membeli masa dan mencekik Republik Islam secara ekonomi? Orang ramai benar-benar menghadapi kekurangan, kesukaran dan mungkin mereka tidak akan dapat membayar askar mereka tidak lama lagi. Atau adakah mereka pula sedang mempermainkan kita sambil membeli masa kerana Selat Hormuz? Adakah Trump hanya menunggu pilihan raya pertengahan penggal? Itulah perasaan saya. Dan apa yang akan berlaku selepas itu? Emily, apa yang sedang berlaku dengan Iran dan adakah tamatnya memorandum 60 hari ini membawa apa-apa makna? Tidak. Saya tidak fikir ia bermakna apa-apa. Saya rasa ia memang tidak bermakna sejak awal lagi. Jelas sekali, Trump sedang cuba membeli masa. Saya juga rasa kemungkinan besar ia kerana pilihan raya pertengahan penggal. Saya masih menolak perkara itu. Saya masih rasa itu bukan sesuatu yang boleh diterima, walaupun saya faham kenapa. Tapi keadaan di Iran sekarang memang sangat-sangat teruk dari segi ekonomi. Maksud saya, orang ramai memang tak mampu nak beli roti. Mereka tentu sekali tak mampu beli benda seperti daging. Dan ini bukan negara miskin, okey? Ini negara yang sangat kaya dengan sumber, sangat berpendidikan dan sangat maju. Ia bukan seperti beberapa negara lain yang kita dengar mengalami situasi seperti ini. Ia sepatutnya tidak pernah jadi begini. Tapi anda tahu, orang ramai tak mampu mereka bayar roti secara ansuran. Mereka betul-betul tak mampu wang shared family. Mata wang sedang mengalami hyperinflasi. Inflasi pada tahap sekarang ini. Juga tiada bekalan tenaga di Iran, salah satu negara yang paling kaya dengan sumber tenaga di dunia. Mereka mengimport gas untuk rakyat di dalam Iran. Maksud saya, ini adalah situasi yang benar-benar buruk. Dan ini semua disebabkan oleh sekatan Amerika Syarikat. Namun begitu, tiada alternatif lain. Saya rasa ramai orang tidak sedar bahawa, anda tahu, baiklah, mungkin mereka tidak menjatuhkan bom sekarang, tetapi ini sebenarnya membekalkan, apa perkataan yang sesuai? Membekalkan, mengenakan tekanan yang sangat hebat kepada rejim sehingga ke tahap di mana jika diteruskan dengan betul, ia boleh menjatuhkan rejim tersebut. Tetapi rakyat akan turun ke jalan raya tidak lama lagi jika perkara ini berterusan. Baiklah. Itulah yang saya maksudkan. Pada tahun 1979, salah satu pemangkin terbesar yang menjatuhkan Shah ialah bazar-bazar. Bazar-bazar ini adalah golongan peniaga, saya rasa. Maksud saya, bukankah mereka sudah sampai ke tahap di mana mereka akan keluar? Ya, apa lagi yang diperlukan? Apa lagi yang diperlukan? Ya, maksud saya rasa isu di sini bukanlah mereka tidak akan keluar. Kita sudah pun melihat protes berskala kecil semasa perang, selepas perang. Perkara seperti ini memang sudah berlaku sedikit sebanyak. Tetapi setiap kali itu berlaku, anda tahu, mereka akan mengerahkan IRGC dan mereka akan melepaskan tembakan ke arah orang ramai. Dan kekejaman terhadap rakyat Iran semakin meningkat hampir setiap hari. Hampir setiap hari, ada undang-undang baru yang dicadangkan atau diluluskan yang menindas rakyat Iran. Anda tahu, hanya beberapa hari lepas, mereka mengatakan bahawa mengkritik hukuman mati pun telah dijadikan satu jenayah. Sekarang, semakin banyak undang-undang sedang dilaksanakan. Jelas sekali, tiada kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun. Tiada siapa yang boleh membantah. Malah, mereka juga mengambil langkah kecil, seperti menurap jalan-jalan berbatu, supaya orang ramai tidak keluar. Jadi, tidak, bukan supaya mereka tidak keluar. Tetapi, supaya pasukan IRGC dan Basij boleh sampai ke lokasi dengan lebih cepat, tanpa sebarang halangan. Maksud saya, ia memang gila. Betapa jauhnya mereka sanggup pergi untuk menghalang sebarang bentuk protes. Ia memang gila. Namun begitu, Sushana langsung tidak mendapat sebarang liputan dalam berita pun. Saya rasa perkara yang paling gila ialah awak tahu, awak cakap begitu dan tiada apa-apa pun. Satu-satunya perkara yang mereka perlu lakukan ialah berkata, awak tahu tak, kami hanya mahu urus negara kami sendiri. Kami tidak mahu sebarkan keganasan di seluruh dunia. Kami tidak mahu mencederakan sesiapa. Kami tidak mahu senjata nuklear. Apa yang kami mahu hanyalah mengurus negara kami sendiri dan semuanya akan selesai hari ini. Seperti hari ini juga. Tapi mereka tak akan buat begitu. Jadi itulah perkara yang sangat gila, iaitu seluruh penderitaan negara mereka adalah akibat perbuatan sendiri. Maksudnya bukan oleh rakyat, sudah tentu, tetapi oleh rejim mereka. Dan apa yang rejim itu perlu lakukan hanyalah berkata, ya, awak tahu tak? Baiklah, kami akan hidup aman damai dengan seluruh dunia dan kami akan berkelakuan baik. Kami akan ikut peraturan permainan. Tetapi mereka enggan melakukannya. Kerana itulah ideologi mereka, kan? Betul, ia adalah jihad. Ia adalah jihad global. Baiklah. Beginilah, Emily, awak tadi cakap tentang Rakyat Iran. Dan awak tahu,
Inilah perkara sedihnya. Ia jelas, seperti rakyat Israel yang bertahun-tahun berkata, "Lihat, kami akan pergi ke tempat perlindungan bom. Kami akan menanggung semua akibat ini, asalkan selesaikan tugas itu." Dan rakyat Iran pada dasarnya berkata, "Baiklah, Trump dan Netanyahu, tolonglah. Kami sanggup menanggung tempoh ini jika kamu selesaikan tugas itu dan bantu kami. Dan kami akan menggulingkan rejim itu. Tetapi kamu mesti membantu kami. Jika tidak, kami akan dibunuh." Dan mereka benar-benar bersabar. Dan saya akan katakan, saya bayangkan mereka semakin hilang sabar. Karena cara Presiden Trump terus bercakap, mereka rasa seperti beliau telah meninggalkan mereka. Mungkin bukan kesabaran, tetapi harapan. Sebenarnya kedua-duanya sekali. Sebab itu yang saya akan rasa. Saya akan rasa macam, okey, jadi berlaku semua pengeboman ini, kemudian tiba-tiba ada gencatan senjata. Dan iya, tekanan ekonomi memang sangat penting, itu benar. Tapi, seperti yang awak katakan, ia tidak menghalang pengawal revolusi daripada menembak mereka. Sebab mereka akan gunakan senjata terakhir mereka, peluru terakhir mereka, dan itu pun bukan yang terakhir. Sebab mereka mungkin dapat bekalan dari China, Rusia. Itulah masalahnya. Orang-orang rejim sebenarnya tidak kebuluran. Rakyat Iran yang kebuluran. Ya, tapi persoalannya ialah, okey, jadi IRGC masih akan dapat gaji dan duit mereka dan sebagainya. Tapi mungkin tentera biasa, bukankah mereka perlukan tentera biasa untuk mengekalkan undang-undang dan ketenteraman? Bukan IRGC sahaja. Ada Basij dan juga tentera biasa Iran. Pada satu ketika nanti, mereka tak akan mampu bayar gaji, betul tak? Pada satu ketika, mereka tak hantar duit kepada suami. Kita masih hantar duit kepada Hezbollah. Ya, Ada betul. duit Memang untuk mereka itu. masih hantar. Ya, memang. Selalu ada duit untuk keganasan. Itu keutamaan nombor 1. Keutamaan nombor 1. Tapi memang betul, ia memang memberi kesan kepada tentera dan juga IRGC. Ia memang memberi kesan kepada mereka. Cuma ia belum cukup memberi kesan sehingga mereka tidak dapat berfungsi lagi. Atau berpaling, tadah. Betul. Anda juga perlukan pembelotan. Ya, itulah perkara sebenarnya. Saya rasa Putera Mahkota Reza Pahlavi yang telah memulakan pangkalan data pembelot seperti ini, saya rasa setahun atau 2 tahun yang lalu untuk mula mengumpul. Dan memang ada harapan sebenar bahawa terdapat sejumlah besar orang yang berkata, anda tahu, kami tidak akan menembak rakyat kami sendiri di jalanan. Maksud saya, adakah benar-benar, adakah kuasa jahat telah mengambil alih sepenuhnya? Atau adakah orang-orang ini kini berjuang untuk kelangsungan hidup mereka? Seperti, bukankah amnesti akan membantu? Saya cuma tak faham. Bagus. Bukan Amnesty International. Maksud saya, beri mereka amnesti. Bukankah itu akan membantu mencipta lebih banyak? Maksudnya, bagaimana kita nak susun langkah untuk menjatuhkan mereka? Masalahnya ialah dengan sangat bijak, Republik Islam telah menggantikan semua jawatan kanan atas. Tentera sebenar, bukan IRGC. Itulah masalahnya. Maksud saya, ketua angkatan bersenjata juga merupakan saudara kepada salah seorang ketua itu. Mereka benar-benar telah mengambil alih. Dan Putera Mahkota, Reza Pahlavi, memang mempunyai beberapa puluhan ribu orang yang telah berpaling tadah. Masalahnya ialah mereka bukan orang yang berkuasa. Jadi bagaimana mereka boleh berkumpul sebagai satu pasukan yang bersatu apabila ada seseorang di sana, seseorang di sini, seseorang di sana? Ia memang bermasalah dari segi pelaksanaan setakat yang kita tahu. Mungkin ada lagi yang kita tidak tahu. Tetapi saya rasa masalah terbesar di sini dan halangan terbesar untuk rakyat Iran benar-benar bergerak ke hadapan ialah mereka tidak mempunyai senjata. Pada akhirnya, mereka tidak mempunyai senjata untuk mempertahankan diri. Saya benar-benar percaya bahwa mereka akan turun ke jalan dan menggunakan senjata jika mereka memilikinya, jika mereka memerlukannya. Dan selalu ada cakap-cakap dan kabar angin bahawa J.D. Vance membocorkan perkara ini, bahawa kami sedang mempersenjatai atau akan mempersenjatai pasukan Kurdi yang sebenarnya terlatih dalam pertempuran. Mereka telah menjalani latihan. Mereka adalah orang tentera. Apa yang berlaku dengan idea itu? Turkey. Cik setakat yang kita tahu. Itulah keadaannya. Selalunya memang Turki, kan? Dan bercakap tentang Turki dan campur tangan dalam hal yang mereka tak sepatutnya campuri. Jared Kushner berada di rantau itu dan dia bertemu dengan Hamas. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dia bertemu dengan kumpulan pengganas yang sepatutnya tidak mempunyai sebarang kata putus tentang masa depan Gaza mengikut pelan 20 perkara mereka. Dan saya fikir mengikut pelan 15 perkara. Saya pun tak tahu berapa banyak perkara yang kita bincangkan lagi. Namun begitu, kerajaan Amerika memberi legitimasi kepada kumpulan pengganas ini yang benar-benar bertekad untuk memusnahkan seluruh negara dan mana-mana orang Yahudi di seluruh dunia, termasuk Jared Kushner. Duduk bersama mereka, tahu awak banyak menulis tentang perkara ini. Dan mungkin awak tahu, dia akan kata, baiklah, awak kena duduk dengan musuh-musuh awak. Sekarang, saya akan duduk dengan pihak satu lagi. Kami cuba untuk mengakhiri ini. Kami cuba untuk melucutkan senjata Hamas. Pertama sekali, awak tahu, semua orang tahu mereka tidak maksudkannya. Mereka penipu, mereka pembunuh, mereka perogol. Jadi kenapa kita perlu percaya yang mereka akan melucutkan senjata? Kedua, walaupun dalam pelan 15 perkara, itu ia menyebut, baiklah, kita boleh simpan senjata pertahanan. Apakah sebenarnya senjata pertahanan itu? Boleh tak seseorang beritahu saya? Kalashnikov, adakah itu senjata pertahanan? Apa yang diharapkan akan berlaku di sini? Dan inilah yang saya baca pagi tadi.
Ada semacam helah kotor di sini untuk memerangkap Israel. Semua negara Arab, UAE, Turki, bukannya mereka ada atau patut ada pengaruh ke atas kita. Tetapi semua negara di rantau ini mendesak dan menekan Israel untuk menerima Pelan 15 Mata ini. Walaupun urutannya bukanlah kamu melucutkan senjata dan kemudian kami berundur. Tidak. Kami akan lucutkan senjata suatu masa nanti. Kamu berundur dulu. Baiklah, jadi pertama sekali, bahagian yang menarik ialah walaupun mereka kata mereka akan melucutkan senjata, mereka kata mereka tidak akan membuang senjata itu. Mereka akan menyimpannya di stor dalam pentadbiran teknokratik, pengganti rejim di Gaza. Dikendalikan oleh Hamas, ataupun pihak berkuasa Palestin, Fatah, yang sama teruk juga. Tapi begini, ada dua boleh dikatakan tafsiran tentang Jared Kushner dan Steve Witkoff, Dan mari kita ambil tafsiran yang lebih keras. Baiklah, iaitu mereka mempunyai kepentingan ekonomi yang serius di Qatar khususnya dan juga di tempat-tempat lain. Dan jadi itulah yang membimbing segala tindakan mereka. Sekarang, katakanlah anda mahu kata tidak, itu teori konspirasi. Okey, dan anda mahu beri pandangan yang lebih bersangka baik. Ya, pandangan yang lebih bersangka baik ialah mereka bodoh. Dan seperti mana Israel bertindak bodoh selama beberapa dekad dengan apa yang kita panggil sebagai konsepsia. Idea bahawa ada musuh yang kejam ini. Okey, jadi bagaimana kita nak berdamai dengan mereka? Satu caranya ialah kita lawan mereka, kemudian kita kata, mari kita ke meja rundingan. Dan kita kata, mari kita beri mereka senjata dan pasukan polis dan kemudian mereka akan suka kita. Dan ini telah berlaku sejak awal penubuhan negara Israel. Biasanya malah pada tahun 1948, ideanya adalah terdapat perpecahan di Israel antara mereka yang berkata, kita perlu masuk ke tanah Israel dengan tangan besi. Dan yang lain pula berkata, tidak. Mari kita beri sahaja kepada orang Arab. Mereka penjagaan kesihatan dan kita akan berbaik-baik dengan mereka. Dan kemudian kita semua akan hidup bahagia selama-lamanya. Jadi saya katakan tafsiran yang lebih murah hati ialah Jared Kushner dan Steve Witkoff hidup dalam dunia fantasi tentang Timur Tengah. Jadi itu lebih murah hati daripada mengatakan mereka mempunyai kepentingan ekonomi yang membimbing mereka. Saya rasa kedua-duanya sebenarnya, mereka sangat baik. Naif. Jelas sekali, sudah terbukti bahawa kedua-dua, Steve Witkoff dan Kushner mempunyai kepentingan ekonomi yang serius di Qatar. Sama ada itu mempengaruhi keputusan mereka, saya serahkan kepada anda untuk tentukan. Tetapi sangat jelas bahawa kedua-dua mereka sebenarnya tidak memahami mentaliti Timur Tengah kerana semua orang yang mereka berurusan di dunia Arab adalah golongan elit yang paling atas. Saya sendiri tidak tahu. Steve Witkoff tahu, anda tahu. Golongan elit Qatar sangat dikenali olehnya. Dia tidak mengenali rakyat Gaza yang menyerang Israel pada 7 Oktober dan melakukan rogol serta penculikan beramai-ramai. Jadi mereka memang langsung tiada konsep tentang apa yang sebenarnya dihadapi oleh Timur Tengah dari segi ekstremisme. Mereka akan selepas berunding dengan Republik Islam tidak, Iran dan kerana mengatakan mereka menipu bahawa anda. orang-orang ini sejak awal dalam rundingan sudah berkata, kami ada 11 bom. Anda tahu, bom nuklear. Anda fikir mereka sudah sedar sekarang kan? Tidak, duduk bersama ahli perniagaan Qatar, anda masih belum faham pun. Anda tidak faham. Kerana mereka tidak berterus terang tentang sistem kepercayaan sebenar mereka. Maafkan saya sudah berada di sini selama 20 tahun. Okey? Saya telah berada di negara ini lebih 20 tahun. Dan masih sukar untuk saya benar-benar faham bahawa mereka tidak peduli. Mereka tidak mahukan keamanan. Mereka tidak mahu anak-anak mereka mempunyai masa depan. Mereka mahu memusnahkan Israel. Dan itu adalah matlamat hidup mereka. Kerana dunia ini sangat sementara. Dan dunia sebenar adalah alam akhirat. Dan di situlah mereka akan bertemu dengan Muhammad, para syahid, para bidadari dan semua orang. Dan anak-anak yang mereka ada, malangnya bukan semua. Tetapi terlalu ramai ibu bapa melihat anak-anak mereka sebagai askar dalam peperangan ini. Okey, dan ia masih sangat sukar untuk saya. Dan saya tinggal di sini. Jadi saya rasa tidak. Dua orang Yahudi Amerika yang agak berada dan hidup dalam kemewahan memang tidak memahami orang Qatar. Rakyat Gaza, sesiapa pun. Dan mereka tidak sepatutnya menjadi orang yang bertanggungjawab. Betul. Saya tak pasti sama ada mereka menerima laporan-laporan itu. Saya yakin Israel sedang berusaha keras atau sekurang-kurangnya cuba berusaha keras untuk memberitahu mereka apa yang sedang berlaku sekarang. Tapi baru-baru ini, sebuah peranti letupan Hamas telah ditemui oleh sebuah kereta kebal IDF yang melanggarnya. Syukur tiada askar yang terkorban. Mereka tidak berhenti. Tidak ada zonnya tentera ajaib yang kini bersih daripada pengganas, bom dan periuk api. Itu bukan yang sedang berlaku. Apa yang sedang berlaku ialah mereka masih berkuasa. Apa yang sedang berlaku ialah mereka masih menindas rakyat mereka sendiri. Mereka masih mencuri bantuan kemanusiaan. Ramai daripada mereka nampaknya sangat cukup makan. Anda tahu, jadi anda tertanya-tanya, di mana kebuluran itu? Mereka sedang membuka game berteknologi tinggi pada masa ini di daerah Gaza dan kelab-kelab desa.
Sementara rakan senegara mereka berada di dalam kemah kerana beginilah rupa dunia jihad pengganas kleptokratik. Ia kelihatan sama di Iran dan ia kelihatan sama di Qatar dan ia kelihatan sama di mana-mana. Dan anda tahu apa perkara yang paling menyedihkan? Bahawa mereka sudah pun menyusup masuk ke Amerika dengan semua ahli politik ini dan DSA. Ia betul-betul di depan pintu mereka. Ia sudah pun mengambil alih Eropah. Adakah kita satu-satunya orang yang benar-benar sedar? Saya tak tahu. Hampir ya. Hampir siap, ya. Dan orang Iran, ya. Tepat sekali, rakyat Iran. Sebenarnya awak tahu, bila awak sebut tentang golongan elit, mereka hanya duduk bersama golongan elit ini. Tapi awak tahu tak? Sekali lagi, mereka bodoh kerana golongan elit itu mempunyai pandangan dunia jihadis yang sama seperti orang lain di negara mereka. Sudah tentu saya tidak maksudkan rakyat Iran. Dan kenapa saya kata begitu? Kita boleh lihat, kita telah melihatnya berulang kali bahawa satu perkara yang dimiliki oleh golongan jihadis berbanding Barat ialah mereka memahami Barat lebih baik daripada Barat memahami mereka. Ya. Jadi mereka tahu dengan tepat. Betul juga perkataan yang perlu digunakan. Mereka telah belajar, anda tahu, retorik keamanan. Mereka telah lakukan dengan tepat sekarang. Perkara tentang mereka ialah mereka membenci Barat sebahagiannya atas banyak sebab. Tetapi sebahagiannya kerana Barat terlalu liberal dengan penerimaan terhadap golongan gay, pelbagai perkara lain dan hak wanita. Jadi di satu pihak mereka membencinya dan di pihak lain mereka memanipulasinya, mereka menggunakannya dan mereka tahu bahawa apa yang perlu dilakukan hanyalah mengatakan perkara seperti ini adalah isu orang kulit hitam lawan kulit putih atau hak wanita atau hak asasi manusia. Mereka langsung tidak mempercayainya, tetapi mereka faham bahawa itu akan menyentuh semua sensitiviti Barat dan mereka sangat bijak mengenainya. Dan bagi saya, sangat mengagumkan bahawa dengan segala kepakaran kita akhirnya tewas dalam jenis pertempuran seperti itu. Sebenarnya, saya rasa lebih daripada itu, apa yang sangat menarik tentang perkara itu ialah kita telah melihat apa yang anda katakan berlaku kepada golongan kiri selama bertahun-tahun. Mereka telah menyusup ke dalam golongan kiri. Mereka telah menggunakan bahasa golongan kiri, Black Lives Matter dan semua perjuangan ini. Yang sebenarnya mereka tolak. Mereka bersikap perkauman terhadap orang kulit hitam. Mereka mendiskriminasi golongan gay. Maksud saya, di Qatar, hukuman mati untuk golongan gay. Dan namun, mereka akan mempunyai AJ Plus di Amerika yang sepatutnya didaftarkan sebagai ejen asing tetapi tidak. Mereka telah diarahkan oleh Jabatan Kehakiman dan mereka masih belum melakukannya. Tetapi mereka membuat video tentang hak LGBT. Adakah anda serius? Saya tahu. Dan Al Jazeera, Arab dan Al Jazeera. Dua perkara yang berbeza. Ya. Bahasa Inggris sangat bersifat pluralistik, ya, sudah tentu. Al Jazeera Arab memang terus terang dengan Algeria. Saya akan reka cerita. Tetapi apa yang tidak boleh diterima ialah mereka memberitahu kita apa yang perlu dilakukan. Dan askar kita sendiri melaporkan apa yang sedang berlaku. Kita ada, sekali lagi, wanita di barisan hadapan melihat skrin dan berkata ada perkara yang sedang berlaku. Dan Anda ada askar berpangkat tinggi di Gaza berkata, kami nampak mereka sedang menggali dan kami tak boleh menembak. Kerana orang Amerika mengikat tangan kami ke belakang dan itu memang tidak boleh diterima kerana anak-anak kita lah yang berada di barisan hadapan, bukan anak-anak mereka. Tapi saya cuma nak katakan yang mereka sekarang sedang menyusup masuk ke... Ya, kita pernah lihat perkara ini sebelum ini. Sebab itu awak nampak perkara ini seperti agak hayal dan ideologis. Nilai-nilai yang tidak konsisten di pihak kanan ekstrim, malah kanan neonazi yang berpegang pada America First atau malah America Only, yang mana adalah mengarut. Tetapi idea bahawa entah bagaimana menentang sekutu demokratik di rantau ini dan di luar adalah memihak kepada Amerika. Bahawa itulah Amerika didahulukan. Ia adalah khayalan dan mereka sudah sangat berjaya kerana orang seperti Tucker Carlson. Dan ini sedang dibiayai. Ini disebabkan oleh Qatar, Ikhwanul Muslimin dan Turki. Juga bersekutu dengan Terdapat Ikhwanul satu laporan Muslimin. minggu lepas bahawa sepupu Erdogan yang mengendalikan sejenis pertubuhan bukan keuntungan palsu Turki, DAS, telah bertemu dengan Tucker Carlson. Rakan kongsi perniagaan Neil Finch. Neil Peter, Mattel telah bertemu dengan semua podcaster Israel ini. Anda tahu, orang-orang America First yang kerjanya hanya bercakap tentang Israel. Anda lihat, sangat sama dengan kita. Anda tahu, anda mahu Amerika didahulukan. Tapi yang anda lakukan hanyalah bercakap tentang kami. Mungkin carilah benda lain nak dibuat, loser. Jadi, saya rasa ia sudah sepenuhnya disusupi. Dan ia hampir seperti anda tahu, wang adalah segalanya. Dan sesiapa sahaja yang sedia untuk dijual, sebab saya akan beli. Betul, saya akan beli anda. Mereka akan beli anda. Jadi anda tahu, hanya untuk menambah kepada apa yang Shoshana katakan tentang apa yang sedang berlaku di sempadan Gaza dan dengan para askar serta pos pemerhatian, wanita-wanita yang bekerja memerhati kawasan ladang. Bukan sahaja Amerika Syarikat mengikat tangan Israel dan Netanyahu sedang cuba mengatasinya. Mahkamah Agung Israel juga yang mengikat tangan Israel dan ini berkaitan dengan peraturan pelibatan dan bila anda tidak dibenarkan menembak. Dan itu juga sebelum 7 Oktober. Terdapat begitu banyak keputusan Mahkamah Tinggi Keadilan tentang bila anda tidak dibenarkan menembak. Dan sebab itu relevan dengan perbincangan ini sekarang ialah kerana kita sedang terlibat. Kita juga sedang menuju pilihan raya.
Amerika Syarikat pula sedang menuju pilihan raya pertengahan penggal. Israel pula akan menghadapi pilihan raya umum pada bulan Oktober. Dan masih ramai orang yang percaya bahawa reformasi kehakiman itu kerana perkara-perkara seperti ini antara lain adalah isu utama jika bukan isu terpenting dalam pilihan raya yang akan datang ini. Saya rasa sangat tidak masuk akal apabila mereka campur tangan secara terperinci dalam peraturan pelibatan untuk askar-askar yang berada di sana untuk mempertahankan negara kita. Ia benar-benar tidak masuk akal. Dan saya setuju dengan awak. Maksud saya benar-benar setuju dengan awak. Saya rasa cara kerajaan melaksanakan reformasi kehakiman adalah salah. Saya rasa mereka sepatutnya melakukannya dengan cara yang lebih bijak. Tetapi bagi perkara-perkara seperti ini yang melibatkan keselamatan negara, memang sangat tidak masuk akal apabila tangan kita terikat oleh sekumpulan orang yang tidak dipilih dan tidak berada di lapangan serta tidak tahu apa yang berlaku kepada askar-askar kita. Kehidupan mereka sepatutnya diutamakan dan saya rasa perkara ini sangat-sangat membimbangkan. Tetapi untuk berita yang lebih menggembirakan, sebuah kapal Denmark yang dipanggil Handala 2 telah dihentikan di Jerman selepas bertembung dengan sebuah jeti dan mengalami kerosakan enjin yang serius. Kapal itu sebelum ini telah berlepas dari Denmark bersama aktivis pro-Palestin yang cuba memecahkan sekatan laut Israel ke atas jalur Gaza. Polis Jerman sedang menyiasat kru kapal tersebut kerana merosakkan pelabuhan Jerman. Orang-orang ini pandai bercerita yang indah-indah. Tidak, sejujurnya, ia seperti karma. Saya suka apabila saya melihat karma betul-betul di depan mata saya. Ini karma. Sekumpulan orang bodoh yang hanya berlakon dan telah didoktrinkan berambut biru, awak tahu, dengan bulu ketiak dan tak mandi, telah naik kapal untuk datang dan memecahkan sekatan laut. Untuk tujuan apa? Saya pun tak tahu, mereka pun tak bercakap tentangnya. Bantuan kemanusiaan pun bukan lagi. Mereka cuma nak pecahkan sekatan itu. Dan lagi satu, mereka tak pernah tuduh Mesir yang menyekat jalur Gaza. Sudah tentu. Selama ini, tidak. Mereka kata kita perlu pecahkan sekatan Israel. Apa yang Mesir perlu lakukan hanyalah Buka pintu-pintu itu. Mereka akan buka 5 pintu mereka sekarang. Baiklah, kegemaran saya adalah ketika mereka cuba melalui Mesir untuk masuk ke dalam bagi menghantar bantuan. Dan banyak rakaman yang tersebar tentang di mana awak adalah orang Eropah yang bodoh. Just want to help the Gazan people, the Egyptians. They know. Lihat tu. Mereka memukul mereka. Mereka seperti, tolong kami bebaskan Palestin. Ya, awak orang tua yang lemah. Awak yang akan membebaskannya. Dan orang Mesir pula seperti Tahi. Mereka juga telah ditahan selama sebulan di sebuah kamp di Libya. Sebenarnya, tiada siapa pun bercakap tentang Israel. Tidak. Saya maksudkan ada flotila manusia. Ini adalah flotila manusia. Maksudnya, ada beberapa orang bodoh berjalan merentasi Afrika dan Timur Tengah dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Tiada kabar daripada mereka di Libya. Kemudian kawan-kawan mereka tertanya-tanya, di mana kawan-kawan kita? Sebab anda tidak berurusan dengan negara demokrasi seperti Israel yang menahan anda. Dan mereka mengusir anda keluar dari negara itu dan memberi anda sandwich daging. Ya, anda seorang vegetarian. Grats back ibu jari. Apapun, saya cuma fikir ia adalah cerita ringan yang bagus untuk membawa kita ke dalam suasana segmen kegemaran kita, Penjahat Minggu ini. Begitu ramai penjahat, masa pula sangat terhad. Ruthie, dah lama awak tak balas balik. Betul tu. Dan malangnya, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini dalam rancangan ini, memang lebih mudah untuk jumpa orang jahat dan wira. Memang betul. Memang betul. Sebenarnya awak tahu, awak mula rasa lemah. Jadi orang jahat pilihan saya minggu ini agak luar biasa. Ia ada kaitan dengan Timur Tengah sebenarnya. Ia adalah seorang ibu dan anak perempuan bernama Mali dan Liel Yahalom. Yang seminggu lalu, atau kira-kira 10 hari lalu lebih kurang, keluarga mereka melaporkan mereka hilang. Si ibu berumur 50 tahun dan anak perempuannya berumur 24 tahun. Saya tahu Shoshana tidak bersetuju dengan saya tentang itu. Ya, saya setuju. Baiklah, teruskan. Saya tahu. Saya telah kalah undi. Sila beritahu penonton, kenapa anda rasa itu tidak mengapa? Dan kemudian kami akan datang dan menyerang Anda. 2 wanita dewasa ini berkata, memberitahu keluarga mereka dan semua orang. Mereka membeli tiket kapal terbang ke Prague dan kemudian menaiki kereta api ke Vienna. Dan kemudian mereka mempunyai tiket kapal terbang pulang ke Israel yang dijadwalkan untuk minggu berikutnya atau beberapa hari kemudian. Mereka pergi. Mereka menghantar swafoto diri mereka melancong dan berhubung dengan keluarga mereka. Dan kemudian tiba-tiba tiada apa-apa. Telefon mereka tidak dijawab. Mereka terputus hubungan. Dan keluarga mereka, ibu ini telah bercerai selama 20 tahun. Dia mempunyai seorang anak perempuan dewasa dan seorang anak lelaki dewasa. Dia terputus hubungan dengan anak lelakinya, dengan abangnya, dengan kakak iparnya, dan ahli keluarga yang lain. Ia bukan sesuatu yang baik. Jadi mereka telah pergi dan dia mempunyai pekerjaan yang baik di sebuah bank. Dan mereka hilang.
Sekarang di Israel, apabila beberapa ahli keluarga pergi ke balai polis dan berkata, kami tidak dapat menghubungi mereka, kami tidak dapat menemui mereka, dan mereka tidak menaiki penerbangan pulang mereka. Ya, dan itu sentiasa menjadi tanda amaran di Israel. Anda tidak menaiki penerbangan Anda. Jadi dengan segera, persoalannya ialah, adakah mereka diculik? Adakah ini perbuatan pengganas? Adakah ia jenayah? Apa-apa pun, terdapat kebimbangan terhadap keselamatan mereka. Ya, selepas pencarian bernilai $1 juta, rupa-rupanya mereka sebenarnya hanya mahu memulakan hidup baru di tempat lain. Yang mana tidak mengapa, itu hak mereka kan. Tetapi daripada memberitahu sesiapa, okey, kami selamat, tolong biarkan kami. Mereka tidak berbuat demikian dan polis sedang mencari mereka. Akhirnya mereka ditemui di dalam sebuah bas di Argentina. Mereka nampaknya sedang mencari negara Amerika Latin lain yang tiada perjanjian ekstradisi dengan Israel. Walaupun polis Israel dan semua orang lain mengatakan mereka tidak melakukan sebarang jenayah. Tetapi mereka memang tidak melakukan sebarang jenayah. Jadi, Awak tahu kenapa mereka melarikan diri? Kerana nampaknya anak perempuan mereka telah meminjam wang daripada Along dan Along itu mahu membunuhnya. Dan ibu itu memutuskan untuk mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan anak perempuannya. Dan sekarang persoalannya, awak betul. Mereka memang bodoh. Mereka membazirkan masa mereka. Selain itu, mereka lakukan semuanya dengan nama sebenar mereka. Jadi, awak boleh menjejaki mereka. Persoalannya, kenapa kita berada dalam situasi seperti ini di negara ini? Dan perkara ini juga berlaku kepada askar, di mana orang begitu terdesak sehingga mereka terjebak dengan Along. Dan kemudian saya pun tak tahu. Mungkin sebab kerajaan mengenakan cukai lebih daripada 50% untuk segala-galanya. Itu salah satu sebabnya, ya. baiklah, dalam hal itu saya setuju sepenuhnya dengan awak. Itu akan jadi si tak guna untuk minggu yang lain. Tapi sebab saya panggil mereka tak guna bukan kerana itu. Baiklah, dia berhutang duit dan semua itu. Dan sekali lagi, pergi ke mana awak mahu. Buat apa sahaja yang awak mahu. Apa-apa sahaja. Tapi kenapa libatkan seluruh negara? Tapi awak, tengok, saya cuma bawa kandungan sahaja. Negara dan buat keputusan untuk mengejar mereka. Sebab keluarga kata Kami macam Hana. keluarga kata saya tahu. Mungkin mereka dah lama melarikan Dan diri. keluarga Seorang itu. lelaki yang suka mendera. Mereka mungkin melarikan diri daripada penderaan seksual kan? Tapi kabar angin itu berkaitan wang. Dan tidak semestinya. Tidak ada bukti tentang semua itu. Mereka tidak lihat menghantar swafoto kepada keluarga di rumah dan kemudian tidak menaiki penerbangan Anda. Di Israel memang ada bahaya Ya, tapi sebenar jika perkara seseorang seperti sedang itu melarikan berkaitan. diri demi nyawa mereka, Oh, pasti tidak, ada sebab tapi mereka bukan mempercayai. itu Kerajaan, saja. kita pun tak tahu. Mungkin mereka sedang melindungi keluarga mereka. Kita pun tak tahu. Tapi saya nak beritahu sesuatu. Anak saya, bila anak saya yang sekarang dah besar, masa dia umur 5 tahun, saya bersama dia di taman permainan dan dia hilang. Saya berlari dan menjerit nama dia. Saya sangat panik. Sudah tentu saya menangis. Akhirnya, dan masa itu tiada telepon bimbit, saya tiada pilihan selain berlari naik 4 tingkat ke apartemen saya untuk menggunakan telepon untuk hubungi polis dan suami saya. Saya naik tangga dan di situ dia duduk di atas tangga bersebelahan dengan apartemen kami. Saya kata, di mana? Saya kata, ya Tuhan, jangan buat macam tu. Awak tahu tak, saya tak jumpa awak. Dan dia kata, saya tahu di mana saya berada. Saya tak sesat. Saya tahu di mana saya berada. Apa yang saya cuba katakan ialah, wanita-wanita ini, mereka adalah orang dewasa yang sepatutnya faham bahawa itulah yang akan berlaku kepada mereka. Sama ada saya tak tahu siapa yang mendera mereka atau tidak mendera mereka. Dan ya, kalau mereka ada ahlong yang mengejar mereka, semua itu saya faham. Tapi masalahnya, mereka langsung tak hantar mesej. Sebenarnya, kita yang kena cari mereka. Mereka telefon konsulat di Vienna. Adakah mereka di sana? Ya. Jadi kenapa tiada siapa yang tahu tentang itu? Saya rasa sebab mereka kata itu memang dah. Itu Ya, memang dah mereka dibuat. tak jawab. Sangat biasa. Konsulat Ia tak terima. membuahkan hasil. Cara-cara ketidakcekapan. Ya Allah, Ya Allah, lapisan warna-warna lapisan itu. demi lapisan. Saya rasa hakikat bahawa kita berada dalam, anda tahu, zaman di mana antisemitisme sangat teruk. Dan ada seorang pemuda di Perancis yang telah diculik dan ditahan selama beberapa hari serta diseksa dengan kejam. Dan seorang ibu dan anak perempuan yang telah dipukul. Dan salah seorang ibu kini berada di unit rawatan rapi. Ya. Adalah barangan lawatan. Ya. Saya rasa ada banyak pengajaran yang boleh dipelajari di sini. Banyak pengajaran tentang pelbagai aspek berbeza mengenai perkara ini. Tapi saya rasa perkara terakhir yang kerajaan perlu lakukan. Sekarang mereka mengugut untuk menyaman mereka sebanyak $1 juta yang telah dibelanjakan untuk mencari mereka. Tidak. Sebenarnya, itu tidak masuk akal. Mereka sudah pun ada pinjaman. Tak. Saya sebenarnya baca yang polis kata mereka tak akan menuntut semula wang itu. Kata bahawa mereka akan memulangkan wang kutipan dana orang ramai yang mereka terima daripada orang yang tidak dikenali. Jadi maksud saya, baiklah. Itu pun dah kira sesuatu. Keluarga mereka nampaknya okey. Saya tak pasti. Sekali lagi, kita tak. Dan saya cuma risau tentang mereka. Anda mesti berada dalam situasi terdesak untuk tinggalkan hidup anda dan lakukan begitu. Ya, dan saya rasa kita perlu, kalau ada apa-apa pun, kita perlu fikirkan tentang situasi dengan Along di sini. Sebab saya memang pernah dengar cerita-cerita ngeri. Kadang-kadang askar masuk tentera sebab mereka cuba bantu keluarga mereka. Mereka sangat miskin. Mereka ada Along yang kejar mereka. Dan maaf fakedah, komander itu akan terlibat untuk cuba bantu askar itu selesaikan hutang.
kita ada masalah di negara ini. Kita memang ada banyak kes macam itu. Dan kita ada masalah di negara ini dengan perkara seperti ini. Dan kerana kita sentiasa berjuang untuk hidup, kita abaikan situasi dalaman yang sepatutnya kita tangani. Itulah yang berlaku di Israel. Kita sentiasa sibuk memadamkan masalah dan kita tidak merancang strategi serta tidak melakukan perkara yang sepatutnya diuruskan secara dalaman. Tapi terima kasih Ruthie kerana ini telah mencetuskan perbincangan yang sangat baik. Sebenarnya, saya cuma nak tambah satu perkara lagi tentang itu. Kumpulan mafia dan salah satu sektor yang paling terkesan teruk akibat perkara ini ialah sektor Arab. Malah sekarang pun mereka mensasarkan orang Arab, ya, yang berintegrasi, yang menyumbang kepada masyarakat. Ada juga penyembelih itu. Salah satu kumpulan mafia cuba memaksanya untuk membayar. Dan penyembelih Arab Israel ini telah menderma beratus-ratus kilo daging kepada askar. Ya, Dan bukan sahaja pinjaman. dia telah menutup. Ia Bukan hanyalah pinjaman. permintaan Mereka perlindungan. tidak meminjam wang daripada orang mafia ini. Ya. Mereka pergi ke bahagian akhbar ini dan berkata, bayar. Kemudian kami tidak akan merosakkan rambut No anda. one's helping those. I know, it's like terrible. We have a It's terrible. protection problem and we need to deal with that. And again, Alasan which is mudah always a bahawa kita handing mempunyai musuh luar. Kita perlu berurusan. Apa yang berlaku dalam minggu John? Tolonglah Tolonglah Tuhan. Mungkin Tuhan. pada minggu depan, kerajaan. Baiklah, Emily, siapa penjahat kamu minggu ini? Penjahat saya minggu ini ialah wanita yang membuat satu video. Dia buat sendiri. Dia rakam dirinya sendiri. Menghalau seorang pelanggan Amerika Israel kerana dia orang Amerika Israel. Mari kita lihat adegan ini. Apa maksud itu? Itu bermakna awak telah menandatangani borang pelepasan foto dan video. Saya tak buat apa-apa yang salah. Tak, tiada apa-apa yang salah. Saya minta dia yang baik pada awak. Tapi awak asyik sebut Israel. Tapi awak patut bercakap beri tentang saya pinjaman. politik, semuanya. Langsung tidak. Saya diajar. Saya sangka kita sedang berbual dengan baik tentang Afghanistan, tentang budaya yang saya sebenarnya. Ya memang. Tiada Terima peminat. kasih. Saya suka itu. Saya asik cakap yang menakjubkan dan saya suka apa yang awak lakukan dan semuanya. Tapi saya tak bila awak asik cakap. Awak boleh cakap, pulangkan deposit saya. Saya tak sangka awak akan bila awak cakap benda-benda macam Saya orang Israel Amerika. Dan kemudian saya cakap benda macam, saya sebenarnya Saya tak tak sokong cakap atau apa-apa percaya kalau- dengan perkara itu. Israel. tapi awak Lepas tu awak pertahankan pula tak apa. Lepas Awak tu boleh awak macam pertahankan sebanyak pertahankan mana pula. awak nak. Tapi ini urusan saya. Itu urusan saya. Itu memang tak ada Dan masalah. saya Tapi tak akan awak uruskan sepatutnya- perkara itu. Tapi awak sepatutnya pulangkan semula deposit saya. Dan kalau awak tak buat begitu, saya terpaksa ambil tindakan undang-undang. Wanita ini, Karini Brause di Alexandria, Virginia, pastikan anda tinggalkan ulasan untuk mereka. Jadi dia menerima pelanggan ini untuk janji temu rawatan kening. Mereka sedang berbual. Wanita itu sedang bercakap. Dia seorang penulis. Dia menulis sebuah buku yang merupakan kisah tentang seorang budak lelaki Afghanistan dan seorang budak lelaki Yahudi yang menyertai tentera Amerika bersama-sama. Apa-apa pun, kisah tentang, anda tahu, kewujudan bersama dan persahabatan. Dan dalam perbualan itu, ternyata wanita ini, penulis itu, sebenarnya adalah warga Amerika Israel. Yang, sudah tentu, kemudian mencetuskan reaksi wanita di Karini Brause. Dan dia tidak mahu bercakap tentang Israel. Walaupun wanita itu hanya menyatakan bahawa dia sebenarnya adalah seorang Israel. Wanita itu masih lagi seperti, okey, baiklah seperti yang anda lihat dalam video. Tetapi pulangkan deposit saya untuk perkhidmatan yang saya datang ke sini untuk dapatkan. Wanita itu menolak. Jadi saya benar-benar berharap seseorang mengambil tindakan undang-undang terhadap perkara ini. Kerana jelas ini adalah sesuatu yang menyalahi undang-undang. Tetapi bahagian kegemaran saya tentangnya. Dan sebab mengapa, tanpa mendengar perbualan itu, saya percaya wanita Amerika Israel itu adalah kerana wanita yang memiliki kedai itu. Itu adalah videonya, ya. Dia merakam dirinya sendiri melakukan perkara itu. Dan dalam video itu, dia menerangkan bagaimana dia terpaksa menghalau keluar wanita Israel jahat itu yang melakukan jenayah kerana bercakap tentang Israel. Ia sangat tidak masuk akal. Dan dia pergi lebih jauh lagi dalam video itu dengan bercakap tentang bagaimana dia tidak mahu bercakap tentang politik. Dan isu-isu besar membuatkan dia rasa terganggu kerana pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin. Dan dia tidak mahu politik dalam studionya. Yang sebenarnya masuk akal, kecuali hakikatnya dia merakam video tentang politik semasa merakam pelanggan dan kemudian memuat naiknya ke media sosialnya sendiri. Seperti, apa yang kamu cakapkan? Kamu tak mahu bercakap tentang politik. Kamu secara literal menjadikan perniagaan kamu sebagai satu konflik politik. Sudah tentu, saya tak percaya satu pun perkataan yang keluar dari mulut penipu ini. Dia seorang perkauman yang menjijikkan. Dia patut dihentikan perniagaannya dan disaman sampai bangkrut. Dan itulah manusia sampah pilihan saya minggu ini. Memang layak. Dan tunggu saja. Sekarang dia mungkin akan buat kutipan dana orang ramai. Sudah tentu. Jadi dia boleh buat lebih banyak rawatan kening atau mungkin bulu ketiak, apa-apa pun menjijikkan. Dan malangnya, kita semakin kerap melihat perkara ini di mana-mana. Ya. Di seluruh dunia. Ia telah menjadi perkara biasa untuk membenci orang Yahudi, untuk mengecualikan orang Yahudi. Kita kembali ke zaman banyak generasi yang lalu. Kita kembali ke keadaan dahulu. Dan entah bagaimana mereka fikir keadilan berpihak kepada mereka. Saya tak tahu nak fikir apa lagi. Shoshana, siapa manusia sampah pilihan kau kali ini? Baiklah, saya ada seorang lagi perempuan tak guna, Binish Tanvir. Binish Tanvir nampaknya nama dia. Dan dia, kita ada satu video yang saya akan tunjukkan kepada awak. Kalau awak belum tengok lagi, awak patut tengok.
Doktor Yahudi ini sedang duduk di sini, diganggu, diserang dan dimaki secara lisan oleh dua orang yang awak tak nampak dalam kamera, tapi saya ada gambar dia sebab kami buat penyiasatan. Ia berlaku di satu acara di dataran bandar. Awak tahu, penduduk boleh bercakap di Chicago dan dia betul-betul sedang duduk. Sebenarnya, apa kata kita tonton saja? Sila. Tolong. Kami tak mahu bercakap dengan awak. Permintaan mudah. Itulah sebabnya dia bertopeng. Ya. Ya, Tengoklah kau ni, macam mainan bayi. seorang pengganas. Pembunuh bayi. Kau ni Zionis bangang, sebab itulah. Saya seorang Zionis. Pengenalan Saya warna pasti bayi dapatkannya. anda. Warna bayi. Semua orang tahu apa itu Zionisme. Ini bukan seorang kanak-kanak. Ini adalah pembunuhan bayi premisi. Tentang pembunuhan beramai-ramai. Kita semua telah melihatnya. Tidak, Kita menontonnya. tidak, Siaran tidak. langsung. Ejaan salah. Siaran langsung. 4 tahun bunuh diri. 76 tahun. Wah, Penjajahan jadi, dan baby, penempatan. kita hanya 78 tahun mengeluarkan kata-kata, penempatan betul? mereka. Baca itu. Bukan alas. Ya, Tapi awak perlu saya baca, pasti awak tujuannya perlu, bukan awak untuk baca baca angka-angka itu. Siomis, diam! Jadi, si genius ini tak berhenti di sini. Dia ikut lelaki itu keluar dari mesyuarat sambil menjerit, pembunuh bayi, pembunuh bayi, pembunuh bayi, pembunuh bayi. Macam dia ni, macam patung yang tak boleh diam langsung. Dan kawan dia pula bertopeng dan tutup muka sebab kenapa dia nak tunjuk muka dia? Ya. Sudah tentu. Jadi dia menjerit, pembunuh bayi, genosid, genosid. Sebab mereka hanya ulang-ulang saja. Dan dokter ini duduk di situ dengan sangat tenang ya. Sesuatu yang saya tak akan mampu lakukan. Ya dan saya cuma nak cakap, banish. Awak memang ada kebolehan luar biasa untuk mengulangi setiap teori konspirasi yang awak dengar dalam talian. Sebab awak boleh bercakap berpanjangan. Dan saya tak suka bila saya terpaksa tengok awak ulang benda yang sama. Dan yang paling saya suka bila awak cakap, dan duit cukai saya membiayai genosid awak. Macam, ya boleh tak awak cari maklumat tentang bantuan asing dan faham macam mana ia berfungsi? Boleh awak faham? Boleh tak awak tolong saya? Jangan dapatkan maklumat awak daripada macam Cik Rachel. Cuba cari maklumat dalam talian tapi jangan dari TikTok. Gunakan sumber yang betul. Bagaimana bantuan asing berfungsi dan hakikatnya bantuan asing yang awak bayar dengan berjuta-juta duit cukai awak sebenarnya dibelanjakan di negara awak sendiri. Jadi, awak win mendapat manfaat, Amerika Syarikat mendapat manfaat daripada pakej bantuan asing ini. Dan sejujurnya, saya rasa orang seperti awak adalah sampah masyarakat. Awak tak ada pemikiran sendiri. Awak tak ada satu sel otak pun. Awak hanya ulang cakap yang sama dan ganggu jiran-jiran awak. Dan saya berdoa, suatu hari nanti awak akan masuk ke bilik kecemasan dia sebab dia akan rawat awak kerana dia seorang manusia yang baik. Dan kemudian awak boleh tengok orang yang telah selamatkan nyawa awak dan awak masih ada keberanian atau ketidaksopanan untuk panggil dia pembunuh bayi depan muka dia selepas dia jaga awak. Sebab itulah yang dia akan buat. Ya, seorang Zionis akan selamatkan nyawa dia. Seorang Zionis. Tepat sekali. Dia asyik cakap saja. Sebenarnya bukan sahaja isu bantuan asing yang mereka sangat tidak cekap dalam mengulanginya. Dan semua orang di kiri dan kanan ini mempercayai mitos yang sama. Mereka teruskan Ottoman, dengan cerita Ottoman. ya. Ya, mereka teruskan saja. Mengulangi perkara-perkara yang jelas-jelas palsu tetapi mereka tetap mendakwa begitu. Tetapi dakwaan genosid ini juga, angkanya tidak masuk akal. Maksud saya, orang asyik kata, Israel musnahkan semua bangunan di Gaza. Baiklah, jika Israel memusnahkan semua bangunan di Gaza dan ini adalah satu genosid, kita sedang cuba menghapuskan semua rakyat Palestin. Mengapa hanya ada 70,000 mangsa dalam satu konflik? Kononnya, 70,000 mangsa dalam satu konflik di mana terdapat 2 juta orang di tempat yang sama. Dan 50,000 daripada mereka adalah pengganas Sudah tentu, daripada jumlah sudah mangsa tentu. itu. Jika mereka bukan, ia tidak masuk akal. Angka-angka itu tidak sepadan. Ia tidak menunjukkan bahawa ada niat untuk menghapuskan rakyat Palestin. Ia tidak penting. Mereka hanya mahu menyakiti kita. Ada pembunuhan beramai-ramai sebenar sedang berlaku di Sudan dan tiada siapa pun peduli. Ya, tidak. Dan itulah hakikatnya. Itulah piawaian berganda. Ia menunjukkan bahawa kamu semua adalah anti-Semit. Kamu akan menjadi anti-Semit. 80 tahun yang lalu, kamu akan menjadi anti-Semit. 150 tahun yang lalu, ia adalah orang yang sama dan kamu masih anti-Semit hari ini. Baiklah, dan bercakap tentang satu lagi watak menjijikkan ini. Ya, penjahat pilihan saya minggu ini ialah seorang pengulas sukan di Spanyol bernama Lourdes Garcia Campos. Sekarang begini, Lourdes Garcia Campos ialah seorang pengulas yang mempunyai tabiat buruk apabila dia memperkenalkan atlet sebelum perlumbaan, sebelum pertandingan. Dia peliknya sering tidak menyebut atlet Israel. Semuanya menjadi jelas apabila dia melakukan perkara ini kepada Omri Schiff. Dan terdapat kekecohan yang besar sehingga dia pergi meminta maaf. Namun nampaknya dia memang mempunyai tabiat buruk melakukan perkara ini berkali-kali. Bukan sekadar sekali tersasul apabila kamu terlupa menyebut Omri kita. Tidak.
Kamu juga terlupa tentang Adva Cohen. Kamu juga terlupa tentang Gal Arad, semua atlet. Dan kamu juga terlupa tentang Sagi Lakiel. Ya, Lourdes, kamu ada tabiat buruk suka melupakan rakyat Israel. Dan sama seperti rakan senegara kamu di Eurovision. Apabila mereka mula bercakap tentang jenayah yang kononnya dilakukan oleh Israel di Gaza semasa lagu Israel sedang diperkenalkan, kamu buat perkara yang sama sekarang kerana kamu adalah anti-Semit busuk yang sama seperti ketika keluarga saya terpaksa lari dari Spanyol. Orang yang sama, perkara yang sama. Tabiat buruk yang sama. Tabiat mengasingkan dan menuding jari kepada orang Yahudi. Ya, itulah siapa kamu. Bukan semua orang Spanyol, tetapi memang sebahagian besar anti-Semit seperti Lourdes Garcia Campos, seperti orang-orang di Eurovision, seperti media arus perdana dan seperti semua orang bodoh yang menyokong Pedro Sanchez, anti-Semit terbesar di Eropah. Jadi, Lourdes Garcia Campos, awak cuba sedaya upaya untuk meminta maaf. Awak adalah manusia paling teruk pilihan saya minggu ini. Saya tidak akan berkompromi lagi dengan kamu semua. Tidak, sebab kamu tak sedar. Ya, tidak, betul. Minggu. Dan saya akan kata, ia jauh lebih teruk jika kita tidak bersiaran. Okey? Dan sekarang kita membersihkan jiwa kita dengan orang-orang baik di dunia ini. Dan ya, memang ada ramai orang baik di dunia ini. Dan kita perlu berpegang pada itu untuk harapan kita terhadap kemanusiaan. Ya. So, Shana, mula dengan awak. Saya sangat gembira dapat berkongsi tentang wira ini minggu ini. Kerana selalunya bila saya bercerita tentang membesar di kawasan New York, saya selalu kata orang Itali dan Yahudi sangat serupa dan kami sangat serasi. Jadi, Antoinette Mary, dia dikenali sebagai Stella Rising di Instagram. Dan dia sangat berkelas. Tahu tak, dia sentiasa kelihatan kemas. Walaupun cuaca panas pada bulan Ogos, dia tetap memakai selendang bulu di lehernya. Ya, dia memang saya suka. Tengok video ini, tengok video ini. Adakah awak perasan apa yang sedang berlaku di Virginia sekarang dengan wanita kecil yang baik hati ini yang memiliki kedai kening? Ingat dia boleh bertindak comel dan mengambil kesempatan ke atas seorang Yahudi dan memperbodohkannya. Tidak sayang, awak yang memperbodohkan diri sendiri. Jadi, dia ada seorang wanita datang ke kedainya. Suruh tanda tangan beberapa dokumen supaya dia boleh merakam video wanita itu. Dia ambil duit wanita itu dan kemudian mula berbual sedikit dengannya. Lepas itu, dia ubah helah dan beritahu wanita itu, saya tak boleh buat kening awak lagi. Awak kena pergi. Dan wanita itu sedar dia sedang dirakam. Dia tanya, boleh tak awak berhenti rakam saya? Pemilik itu berkata, tak boleh. Awak dah tanda tangan sesuatu. Saya boleh terus rakam awak. Dan saya tak akan pulangkan duit awak sebab awak orang Yahudi. Itulah dunia yang kita diami sekarang. Kalau awak lihat di penghujungnya, wanita Yahudi itu, awak nampak wajahnya, dia mengingatkan saya kepada seorang wanita atau lelaki yang sedang didera dan sedang mencari jalan untuk keluar, serta tertanya-tanya bagaimana mereka boleh berada dalam situasi itu. Dia rasa sangat tidak selamat dan dia mahu keluar. Jadi dia telah begitu untuk, maksud saya baru sahaja menemuinya sejujurnya dalam beberapa minggu lepas. Saya rasa Mak Donnie memang Benar-benar membuat dia marah. Terutamanya apabila mereka meninggalkan Little Italy dari peta itu. Dia macam, maaf ya, menegur sikap antisemitisme yang dia nampak bukan sahaja di New York tetapi di seluruh dunia. Dan saya cuma nak ucapkan terima kasih kerana ia memberi kami sedikit sokongan dan kegembiraan serta membuat saya tersenyum. Saya suka melihat awak lakukan ini. Ia benar-benar sangat bermakna kepada kami apabila ada orang yang bukan Yahudi yang mempertahankan kami. Jadi, saya cuma nak ucapkan terima kasih. Awak memang betul. Dan saya sangat seronok tengok orang Itali betul-betul marah pada Mandani. Mereka memang tak suka dia. Dan tengoklah, orang Yahudi dan orang Itali yang membina New York. Mereka inilah pendatang asal ke New York yang menjadikan New York seperti hari ini. Dan sosialis jihad ini cuba untuk meruntuhkannya. Tapi awak tahu, kalau kacau orang Yahudi biasanya cuba untuk tidak menonjol. Orang Itali pula. Awak nampak tak dia pergi ke Staten Island minggu lepas? Mereka boo dia sampai dia terpaksa beredar. Jadi saya seronok tengok orang Itali, terutamanya golongan mafia. Sudahlah, dengan siapa awak nak cari pasal? Dan dia salah seorang daripada mereka. Saya juga mula mengikuti dia dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Dia memang hebat dan saya menikmati setiap minitnya. Dan mereka memang sangat menawan orang Itali, Mamash. Mereka betul-betul mengkritik dia. Dan sebenarnya, ramai juga komuniti kulit hitam turut mengkritik dia. Mandani, mereka mula faham siapa dia sebenarnya. Saya rasa mereka nampak apa yang tersembunyi di sebalik tabir. Dan nampaknya, seseorang juga beritahu saya bahawa orang Itali yang menguruskan semua pekerja kutipan sampah di New York. Dan sekarang, mereka tidak mengutip sampah hanya untuk tunjukkan kepada Donnie. Jadi, mereka adakan upacara besar-besaran. Dan nampaknya, sampah bertimbun di merata-rata tempat. Sebab orang Itali macam, ya, kamu nak cari pasal dengan kami? Kami akan buat hal dengan kamu. Tengok. Mereka bukan macam Yahudi liberal New York. Tak.
Tak, kamu jangan main-main dengan kami. Kamu jangan main-main. Dan mereka memang Ya, masukkannya. Emily, siapa ya? wira kamu minggu ini? Jadi setiap minggu bila saya di rumah, saya tanya pasangan saya Yosef, siapa yang patut saya temui? Apa pendapat kamu? Siapa yang patut saya jadikan wira minggu ini? Dan setiap minggu tanpa gagal, dia akan kata, saya, jadikan saya wira minggu ini. Jadi sekarang akhirnya tiba saat itu. Maksud saya memang berat sebelah. Ada banyak perkara yang dia lakukan yang saya suka. Tapi kali ini saya rasa ini peluang sebenar untuk mengiktiraf sesuatu yang saya rasa sangat heroik yang dia hadapi minggu lepas. Kami berada di Amerika Syarikat. Dia mengambil bahagian dalam satu perdebatan yang formatnya 1 lawan 10 orang. Maksudnya 1 orang pro-Israel dan 10 orang anti-Israel. Dan mereka akan bergilir-gilir menukar pendebat satu demi satu sepanjang beberapa jam. Sekarang salah seorang pendebat yang namanya Dennis Fitoso, juga dikenali sebagai Deaf Noodles, adalah seorang yang agak berhaluan kanan alternatif. Saya rasa jenis podcaster. Apa? Memang gagal sepenuhnya. Ya, memang gagal sepenuhnya. Mengaku sebagai America First seperti yang kita bincangkan tadi sangat-sangat ekstrim dan sebenarnya telah dibuang atau sekurang-kurangnya dikecam secara terbuka oleh Parti Republikan di California, tempat dia tinggal, kerana ekstremisme sayap kanannya yang melampau. Dia seorang groiper, dia sekutu Nick Fuentes dan neo-Nazi lain. Begitulah dirinya di mata umum. Dia juga pernah cuba bertanding untuk Kongres pada satu ketika tetapi hanya sampai ke pilihan raya utama di mana dia mendapat kurang daripada 5% undi. Seperti yang saya katakan, seorang yang gagal. Apapun lelaki ini naik ke atas sebagai salah seorang daripada, anda tahu, salah seorang daripada 10 pendebat. Tiada siapa yang tahu siapa dia. Anda tahu, saya mahupun Yosef tidak pernah dengar tentang dia. Saya sebenarnya berada dalam bilik itu, jadi saya nampak perkara ini. Dan sejak saat dia duduk, dia cuba untuk mencetuskan pergaduhan fizikal. Saya tak pasti sama ada dia fikir ini idea yang baik untuk mencetuskan pergaduhan dengan seseorang yang bekas anggota pasukan khas Golani yang pernah bertempur dengan Hezbollah di Lubnan. Tapi ini ternyata menjadi idea yang sangat buruk untuk si kecil Dennis. Mula-mula, awak tahu, mengugut dia secara terang-terangan dengan kata-kata. Dia mula menjerit tentang bagaimana Yosef adalah pembunuh bayi yang melakukan genosid dan mengebom sekolah. Saya tak pasti sama ada lelaki ini sedar bahawa Yosef sebenarnya adalah veteran IDF dan langsung tidak berada di Gaza dalam perang ini. Tapi itu bukanlah, awak tahu. Fakta bukanlah perkara penting bagi orang-orang ini. Dia datang dengan agenda yang mahu dilaksanakannya, iaitu nampaknya untuk bergaduh secara fizikal. Apapun, dia cuba berkali-kali. Dia menyerang Yosef sebanyak 3 kali sepanjang sesi rakaman perdebatan ini. 2 daripadanya dirakam oleh kamera. Yang pertama, dia berjalan mengelilingi meja dan kelihatan cuba mencekik Yosef. Dia juga sentiasa cuba, anda tahu, mencucuk-cucuk Yosef dan membuat pelbagai jenis isyarat. Dan apabila Yosef berkata, "Bro, apa yang kau buat? Kenapa aku perlu bergaduh dengan kau? Aku di sini untuk berdebat. Apa yang kau cakap ni?" Dia membalas dengan menjadi sangat-sangat marah, memanggil Yosef dengan kata-kata kesat seperti bitch dan beberapa makian lain sepanjang perdebatan. Cuba menakut-nakutkan Yosef dengan menjerit ke arahnya dari seberang meja. Tapi sebenarnya, Yosef langsung tak gentar seperti yang anda boleh lihat dalam rakaman itu. Dia langsung tak memberi reaksi. Dennis benar-benar memandang rendah siapa yang dia hadapi dalam hal ini. Tapi sebab kenapa Yosef Haddad adalah wira saya minggu ini ialah kerana kawalan diri yang luar biasa yang ditunjukkan olehnya sepanjang kekecohan ini yang sebenarnya berlangsung selama beberapa jam. Yosef tidak memberi reaksi. Dia tidak terpedaya. Dan walaupun selepas cubaan serangan kedua oleh Dennis, ketika dia cuba memegang tangan Yosef dalam perdebatan itu, Yosef akhirnya cuba menarik tangannya dan secara tidak sengaja menarik seluruh badan Dennis yang tingginya lebih 6 kaki. Melintasi meja, hampir-hampir terhantuk kepala secara tidak sengaja. Dan selepas Yosef berjaya melepaskan tangannya, dia mengangkat lengannya seolah-olah mahu menumbuk Dennis. Kemudian anda dapat lihat dia menarik diri dan menahan dirinya. Jadi sangat-sangat jelas dalam situasi ini siapa yang menjadi penyerang dan siapa yang sebenarnya mengawal keadaan. Namun bahagian yang paling menyeramkan ialah pada penghujung perdebatan ini berlaku lebih sejam selepas bahagian bersama Dennis itu berlaku. Apabila Yosef meninggalkan tempat itu, Dennis menunggu di luar di tempat letak kereta seperti pemangsa yang menyeramkan dan terus cuba memulakan pergaduhan lagi. Sekarang, Yosef berjalan melepasi dia. Anda tahu, tidak ambil peduli tentang itu dan mula merakam suasana di lokasi tersebut dengan membelakangi Dennis yang kemudian datang dari belakang dan cuba mencekiknya. 2 orang yang berbeza menarik Dennis daripada Yosef. Dan kemudian Yosef berpaling dan Yosef tidak sedar bahawa Dennis sudah pun ditarik pergi. Tetapi Yosef berpaling dan akhirnya sempat menumbuk Dennis itu sebagai tindakan mempertahankan diri. Kini, laporan polis telah dibuat. Mereka sedang menyiasat. Harapnya, orang ini akan ditangkap atas keganasannya. Tetapi, lihatlah rakaman tersebut. Duduk. Raymond, saya di sini. Di sebelah awak. Saya tepat di sebelah awak. Saya di sini. Saya boleh buat apa saja yang saya mahu. Apa yang sedang berlaku? Awak okey? Kawan-kawan. Serius, mari kita berhenti jadi begitu. Ambil lauk sampingan. Saya ya. Saya lapar. Awak dapat. Tapi, awak Bagi saya dapat. minuman shot. Berhenti. Berhenti.
Hentikan. Berhenti. Bawa pergi itu. Hey, Kawan-kawan, kamu tak boleh buat begitu. Tolong jangan buat video itu. tolong. Alamak, Jangan. haji kamu dah masuk. Saya rasa tidak. Ya. Adegan seperti dia tetap tenang. Sebenarnya, saya cuma nak cakap satu lagi Wira yang tak disedari dalam episod ini ialah awak. Sebab sejujurnya, awak sangat tenang. Saya pasti akan panik. Saya rasa saya memang Saya akan pasti panik. akan kalah. Panik. Tapi awak sangat tenang. Awak tahu sedang merakam. Awak keluar dengan tenang. Panggil untuk undian. Tapi betul, lelaki ini seorang yang banyak cakap dan jelas sekali dia sebenarnya tak tahu bertarung pun. Awak lihat, Yosef jauh lebih kecil daripada lelaki itu. Tapi tetap juga mereka memalukan diri sendiri. Saya rasa malu bagi pihak dia tengok semua ni. Dan bahagian kegemaran saya tentang semua ini ialah selepas kejadian, dia tetap cuba untuk membenarkan tindakannya di media sosial. Saya tadi cakap, Sebenarnya, Yosef berlagak bangga tentang membunuh bayi. Itu semua hanya fantasi dalam fikirannya. Tapi katakanlah ia benar-benar berlaku. Yosef masuk dan berkata, ya, saya bunuh bayi. Terimalah. Bagaimana itu memberi awak hak untuk menyerang seseorang? tepat sekali. Idea bahawa awak mempunyai hak untuk menggunakan kekerasan sendiri sebagai orang awam dan bukan penguat kuasa undang-undang adalah tidak masuk akal. Dan penormalan kedanasan terhadap orang lain hanya kerana anda tidak bersetuju dengan mereka yang kebetulan sentiasa melibatkan orang Yahudi dalam sejarah baru-baru ini adalah sama sekali tidak boleh diterima. Ia bertentangan dengan setiap nilai Barat dan sudah tentu setiap nilai Amerika yang kita pegang. Dan sesiapa yang menggelarkan diri mereka sebagai patriot atau rakyat Amerika atau seseorang yang mengambil berat tentang nilai-nilai ini sepatutnya berasa malu dengan diri sendiri. Jika inilah jenis tingkah laku yang mereka benarkan, sama ada terhadap orang Yahudi, sama ada terhadap warga Arab Israel yang menyokong negara Israel atau sesiapa sahaja yang anda tidak bersetuju dengan mereka tentang apa-apa isu. Ya. Amin. Maksud saya rasa keganasan politik sudah keterlaluan. Orang ramai dan itulah yang berlaku apabila kita hilang keupayaan untuk berbincang secara normal dengan orang yang tidak bersetuju dengan kita. Yang datang daripada cancel culture, di mana saya tak boleh lagi berkomunikasi dengan awak kerana saya tak setuju dengan awak. Seperti wanita lain dari Kening itu. Ia memang sangat mengarut. Yosef memang seorang Wira. Saya sangat gembira apabila media Israel mengambil perhatian tentangnya dan anda tahu, dia semakin menjadi Wira di Israel. Dia memang layak dan awak juga layak, Emily. Saya akan tambah awak juga sebagai Wira di sini. Kategori, kerana sejujurnya, cara awak kekal tenang memang luar biasa. Dan saya tak tahu kenapa awak balik ke rumah untuk melawat keluarga awak di California. Dan inilah yang awak perlu hadapi. Ia memang mengarut. Okey, Ruthie, siapa Wira awak minggu ini? Marco Rubio. Setiausaha negara, cinta setiap. 2015. Ini adalah apa yang 5/5. mereka katakan secara literal peminat Marco Rubio. Tetapi kali ini saya ingin bercakap tentang sesuatu yang hanya berkaitan dengan politik. Baiklah. Dia memberikan satu temu bual bersama isterinya. Saya nampak podcast itu. Dan apabila topik maha, jadikan Amerika sihat semula, dibangkitkan dan Setiausaha Kesihatan RFK Junior yang pada pendapat saya seorang fanatik gila tentang pelbagai perkara. Termasuk dia seorang anti-vaksin tegar dan sebagainya. Tapi itu pendirian dia dan itu tidak mengapa ramai orang yang mengamalkan diet ini. Dia percaya pada, anda tahu, daging dan sauerkraut menurut Marco Rubio. Keto, ya, keto. Jadi Rubio kata, sebenarnya saya setuju dengan maha. Dan istrinya berkata, tidak, awak tidak setuju. Tidak, awak tidak setuju. Saya sokong. Tapi kemudian dia berkata, dan istrinya berkata, apa maksud awak? Awak makan Pop-Tarts. Dan dia berkata, Pop-Tarts ialah, dan sesiapa dalam penonton yang tidak tahu apa itu Pop-Tart, kalau anda bukan orang Amerika, ia sejenis makanan ringan tart yang leper yang anda masukkan. Ia leper dan berbentuk segi empat. Bukan bujur tetapi lonjong. Dan anda masukkan ia ke dalam pembakar roti. Dan dalam masa 1 minit, anda akan dapat snack panas ini dengan inti-inti berperisa buah. Dan ia dicipta pada tahun 1964. Ia seperti makanan ringan sarapan pagi yang sangat hebat. Dan dia berkata, ini adalah salah satu ciptaan terhebat di Amerika. Awak menyokong maha. Saya menyokong maha. Maksud saya rasa Tidak, orang ramai dia patut bukan. sihat. Saya rasa akhirnya Pada akhirnya dia memang langsung tidak. Apa yang dia makan? Pop-Tarts. tidak. Saya tidak makan Pop-Tarts setiap hari. Okey, Pop-Tart awak adalah makan salah satu makanan inovasi Amerika yang terhebat dalam sejarah dunia. Jika anda Dia fikirkan, makan ia semua datang benda dalam yang bungkusan anda foil tidak yang sepatutnya cantik ini. makan. Setiap satu daripadanya. Seperti apa? Apa yang saya makan yang saya tidak sepatutnya makan? Selain aiskrim, apa sahaja? Seperti selain aiskrim dan apa sahaja yang manis, awak akan makan juga. Dan sebab saya suka itu adalah kerana saya rasa orang ramai semua orang ambil segala-galanya terlalu serius. Dan dia boleh ketawakan diri sendiri. Walaupun isterinya kata, awak tahu, awak tak sihat. Dan juga kerana kesihatan, saya kena cakap, adalah satu trend macam benda lain juga. Sekejap, awak tak boleh makan daging merah. Lepas tu, hanya daging merah saja. Lepas tu, telur tak elok. Lepas tu, telur bagus pula. Lepas tu, ya. Diet atau 6 ke, awak tahu, berpuasa,
apa-apa sajalah, ya. Dan dia mengaku yang dia suka benda tak sihat yang awak masukkan dalam pembakar roti dan penuh dengan gula. Dan saya rasa itu sangat hebat. Saya rasa dia sebenarnya dapat banyak pujian sebab bercakap tentang Pop-Tarts sebab orang memang suka sangat benda tu. Dan bahkan RFK Junior, saya mesti katakan, mengusik dia. Daripada marah, mereka bergurau senda antara satu sama lain. Dia memang bijak. Betul tu. Betul Jadi tu. saya rasa Jadi Rubio saya- membuktikan berulang kali bahawa dia memang dirinya sendiri. Dia tidak berpura-pura seperti J.D. Vance yang mencipta seluruh watak ini. Anda tahu, dia memang dirinya sendiri. Dia seorang yang baik, dia seorang yang merendah diri, dia juga sangat bijak, sangat produktif, sangat anda tahu bijaksana. Dan saya harap Amerika dapat melihat siapa dirinya yang sebenar. Anda tahu, Rumah Putih menghadiahkannya poster besar yang mengandungi semua meme yang ada di media sosial, pelbagai jenis. Dia ada. Terdapat meme tentang dirinya dalam setiap peranan dan semua orang bergurau tentang bagaimana Trump asyik memberinya pelbagai jawatan. 4 pekerjaan. Ya, kononnya dia ada 1 juta pekerjaan. Jadi, setiap meme memaparkan dia dalam pakaian atau kostum yang berbeza. Dan sekarang dia juga, Anda tahu, setiausaha akhbar yang akan berundur apa-apapun. Jadi, mereka buat poster besar yang mengandungi semua meme anda. Betul? Sangat menghiburkan. Kami memang suka apabila Marco Rubio menjadi wira kerana dia memang layak mendapatnya. Dan saya rasa sebenarnya ia akan menjadi sesuatu yang baik untuknya. Kerana pada akhir tahun ini, saya ramalkan mungkin Cuba komunis mungkin telah tumbang. Dan itu akan menjadi sesuatu yang mungkin dia akan sebut. Dia berasal dari keluarga berketurunan Cuba. Ramai rakyat Cuba sangat berpendirian tentang bagaimana komunisme pada dasarnya telah memusnahkan negara itu. Dan memang itulah yang berlaku. Memang itulah yang berlaku. Harap dia dapat melihatnya sebagai penutup bagi kisah itu untuknya. Dan dia memang hebat. Baiklah, terima kasih Ruthie. Itu adalah seorang wira yang sangat layak. Bukan kali pertama dan ia bukan kali terakhir. Sekarang saya akan kekal dengan topik sukan. Ya, orang yang paling kurang minat sukan di sini pun masih bercakap tentang sukan. Kerana saya sentiasa sangat bangga apabila salah seorang atlet kita adalah negara yang kecil, kita tidak mempunyai bajet tanpa had untuk melatih atlet kita. Sebenarnya kadang-kadang agak menyedihkan bagaimana kita tidak cukup melabur dalam atlet dan pemuzik kita. Tetapi ada seorang pelari Israel berketurunan Ethiopia yang hebat bernama Gashau Ayali yang memenangi pingat emas dalam kejohanan Eropah, kejohanan olahraga. Dan dia menang dan mendedikasikan kemenangannya kepada negaranya kerana dia sangat patriotik. Lihat ini. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Israel kerana telah memberi kami peluang untuk mewakili anda dengan penuh kehormatan. Dan ini adalah satu penghormatan besar bagi kami. Secara pribadi, saya sangat gembira kerana berjaya meraih satu lagi pingat di kejohanan Eropah. Saya ingin mendedikasikan pingat ini secara pribadi kepada seluruh rakyat Israel. Dan saya sangat sayangkan anda semua dan kita akan berjumpa lagi tahun depan. Jadi, anda tahu, kami sentiasa menyokong atlet-atlet kami. Mereka memberikan kita penghormatan yang sangat besar di seluruh dunia. Dan mereka berdepan dengan cabaran yang sangat sukar kerana kadang-kadang ada orang yang mengejek apabila mereka keluar. Mereka menghadapi perkara yang tidak dihadapi oleh orang lain. Begitu juga dengan penyanyi-penyanyi kita di Eurovision. Begitu juga atlet-atlet kita di seluruh dunia. Minggu lepas, kita ada seorang juara judo, seorang wanita muda yang luar biasa. Dan hari ini, saya sangat berbangga kerana beliau seorang warga Israel berketurunan Ethiopia. Sesuatu yang amat membanggakan komuniti minoriti kita di Israel. Dan kami amat berbangga dengan Gashau Ayali. Anda adalah wira saya minggu ini. Saya nampak itu di Instagram dan saya juga sangat-sangat berbangga. Ia memang Sangat seronok untuk dilihat. dia menang pingat emas. Ia luar biasa. Awak faham maksud saya? Awak menang pingat emas. Hai, sangat susah untuk pergi ke sana dengan penonton yang bermusuhan. Dan kita adalah negara yang kecil. Awak tahu, saya sebenarnya akan menggalakkan semua orang yang mengganggu. Awak tahu, orang Yahudi biasa di seluruh dunia dan rakyat Israel biasa yang sedang bercuti. Saya sebenarnya menggalakkan mereka untuk pergi ganggu pasukan judo Israel. Ya, terutama wanita-wanita itu. Kita nampak mereka, pergi ganggu mereka. Wanita-wanita itu yang bersenam. Lain kali apabila Yosef pergi ke mana-mana, kita akan hantar pasukan judo untuk bertindak. Hai, dan bersama dengan orang Itali di New York. Itu memang hebat. Jom Jom pergi. Saya ialah, kita benar-benar boleh. Kita benar-benar boleh mewujudkan satu gerombolan untuk menandingi para pecundang berambut biru ini. Apa-apa pun, kami sangat seronok berbincang semuanya bersama anda. Kami berdoa agar keadaan kembali tenang. Kami berdoa agar askar-askar kita yang cedera cepat sembuh. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang telah kehilangan anak-anak mereka dalam perang yang dahsyat ini yang bukan kami mulakan. Dan kami harap dapat berjumpa anda minggu depan. Terima kasih banyak kerana menonton.